Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to my channel Man Seram. Okey, hari ni kita ada dua sahabat lama saya. Dia akan berkongsikan kisah-kisah seram yang dia alami oleh diri mereka sendiri. So, yang mana yang tengok ni, jangan lupa subscribe, tekan loceng dan like. Okey, stay tune. Okey guys, ini kawan lama saya. Boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Saifuddin bin Syed Abdul Halim, berasal dari Pahang, Dirantut, boleh panggil Hafiz Halim. So, pengalaman seram saya yang nak diceritakan, seram saya ni dekat Kuantan. So, pada satu ketika saya kerja di Kuantan, masa nak buat breeding ikan, so saya Kira-kira waktu tu kerja sebagai apa? saya kerja sebagai sebagai pegah ikan untuk buat benih patin. Benih patin. Okey. Lepas tu pada malam tu lepas cocok ikan, orang lain semua masa duduk dekat hatchery. Sebab masa duduk hatchery saya seorang. Saya seorang duduk dekat tempat pembenihan ikan. Tempat pembenihan ikan tu ada dengar satu bunyi dekat belakang hatchery. Lepas tu saya pergi tengok. Ingatkan sahabat-sahabat saya. Rupanya tak ada orang, kosong. So, masa saya duduk seorang-seorang, saya tak tahu mana sahabat saya pergi. Lepas saya balik ke tempat penginapan saya, masa tu nak ke tandas. Lepas saya nak ke tandas tu, kat belakang tandas tu ada satu dinding. So, saya pergi belakang dinding sebab ada dengar bunyi. Lepas ada dengar bunyi tu, nampak ada satu lembaga yang lembaga itu candy. Gula-gula lah. Gula-gula guys. Okay. So lepas nampak candy dan apa nama gula-gula, saya tak nak sebut lah. Ya, betul. Lepas tu Tidak boleh disebut guys. Tidak boleh sebut. Lepas nampak gula-gula, saya cuba dekat untuk tengok lebih dekat. So benda tu memang wujud. Dia pandang saya. Waktu tu muka dia tu masih tertutup ke atau dah terbuka? Dia tak tertutup. Dia badan tinggi. Lepas tu muka dia memang gelap. Oh, so kiranya terbuka lah. Terbuka. Yes, terbuka. Okay. Lepas pada saya nampak kelihatan dia tu, saya tak berani diri untuk dekat dengan dia. So saya balik. Malam tu jugalah saya demam. Berapa hari demam tu? 2 hari saya demam. 2 hari. Itu kisah seram yang pertama. So saya uraikan kisah seram saya yang kedua. Kisah seram saya yang kedua, benda yang sama. Masa breeding juga. Ini ramai. Ini kelompok saya ramai. So lepas breeding ikan tu, kawan saya nak ambil hailak. Hailak tu kenderaan lah. Ambil hailak, nak bawa ke tempat yang sama, hatchery. Ini cerita tempat yang sama. So, hailak tu tak pernah lekat. Tak pernah lekat tu tak pernah lekat lah tayar. Memang tak pernah lekat tayar. Okay, macam tak tersangkut. So, malam tu saya keluar daripada cabin untuk penginapan saya tu. Keluar, dia panggil. Dia tanya, kenapa lekat? Lepas tu, dalam masa yang sama, saya pandang hailak. Ada satu lembaga dekat seat sebelah. Lembaga tu boleh tahu lembaga apa sebenarnya? Saya tak pasti lembaga apa. Cuma dia berambut panjang, berbaju kotor. Baju kotor. Itu je. Lepas tu, yang kawan saya seorang lagi, dia
ada ilmu agama, Aha. ilmu agama lah kan. Dia baca dekat hilak untuk halau lembaga tu lah. Dalam masa yang sama tu, lembaga tu hilang, gaib. Dan hilak tu macam biasa, tak lekat. Itu cerita yang kedua lah, cerita kedua saya. Sebab itu pengalaman yang kedua saya yang amat saya rasa takut bagi saya. Sebab saya nampak betul-betul depan mata. Kiranya mata tu hijab terbuka ke atau Saya tak tahu, sure. cuma saya sendiri dulu masa saya darjah 6 pernah ada buat satu kelompok untuk membuka hijab. Hijab saya terbuka. Lepas tu dah tutup. Tapi tak tahu tutup sepenuhnya ataupun tidak. Tapi saya memang boleh nampak benda tu. Faham? So guys, itu saja cerita daripada Udin. So jangan lupa stay tune, akan ada episod kedua. Okay guys, ciao.